Kenapa rumah adalah pelaburan terbaik? Ramai orang berfikir rumah hanyalah tempat tinggal. Ada juga yang lihat rumah sebagai beban komitmen. Tapi hakikatnya, rumah adalah aset paling besar dalam kehidupan kebanyakan kita. Dan lebih menyedihkan, banyak rumah yang sepatutnya menjadi sumber rezeki akhirnya terbiar kerana pusaka tak dirancang. Nilai jatuh, waris buntu dan rezeki terhenti. Sedangkan sebuah rumah boleh menjadi sumber pendapatan, aset pelaburan dan harta warisan bernilai untuk anak-anak. Satu rumah boleh bina dunia dan akhirat. Di bandar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan bandar-bandar besar di Malaysia, harga rumah terus meningkat. Sewa sentiasa ada permintaan. Rumah di lokasi-lokasi ini adalah aset emas. Tapi, rumah hanya menjadi aset sebenar bila ia dirancang dengan betul, dengan wasiat, dengan hibah, dengan amanah, supaya rumah tidak menjadi punca konflik tetapi menjadi sumber ketenangan. Di rancangharta.org, kami bantu untuk menghidupkan semula rumah pusaka daripada rumah terbiar menjadi aset bernilai dan hasilnya dipulangkan untuk diagihkan kepada waris yang berhak. Sebab itu, listing di Rancang Harta bukan listing biasa. Ia adalah rumah yang membawa makna untuk pembeli dan untuk waris-waris. Kami bukan sekadar menjual rumah, kami membina warisan. Kami menyusun masa depan keluarga anda dengan perancangan. Jika anda ada rumah pusaka atau sedang mencari rumah yang bernilai dunia dan akhirat, kami di Rancang Harta ada dan sedia untuk membantu.